Ui, padu ni guys. Oh, tu bang, dia fly. Assalamualaikum, selamat pagi geng. Ketemu kembali dalam channel Cool Fishing. Ini layan kat tebing kan. Layan kat tebing pula. Tengok macam mana. Kalau rezeki adalah insyaAllah kita cuba kan. Air pun tak berapa jernih juga kan. Baru lepas bani ni. Kalau ikut air jernih ni. Tapi air ni tak jernih. Mungkin faktor arus kot. Arus dah mula laju. Tapi yang penting kita cuba kan. Dan kita main jig. Try jig 15 gram dulu. Tengok macam mana. Ni sesuk Apis Angler. Aku beli kat dia itu kan. Cantik sesuk ni. Setakat kan kecil-kecil memang kena je. Ikan besar pun kena. Jom try dulu. Tahu ada talang kecil kan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih UL geng. Ke UL buat best lah. Paling jauh sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Palingan yang pertama. Ok geng, ubah tempat lagi. Tadi kat sana sangkut cakap lah. Hui, pakai kat sini, aku try kat sini pula. Tapi ni jig 10 gram ni. Jig 15 gram tinggal satu lagi. Try pakai 10 gram pula. Jejak tak apa. Pula tak rakam tadi. Kamera ni buat hal aku ingat kamera rakam. Yang jig kokang guys. Jig kokang 10 gram esok daripada Apis Angler. Balik lah kan. Kena begini. Tak rakam pula. Aduh hai. Kita cuba lagi main. Tak rakam. Geram betul kamera ni. Aduh. Aku ingat rakam. Dia ambil tadi seronok tarik. Cicit drag. Ada kat tepi ni je. Tak kena. Tak kena. Banyak ikan kau ni. Tak kena. Tak kena lagi. Ya Allah. Tak kena, nampak tadi. Tadi. Apa dia? Ke apa? Sampai ke tepi dia kejut. Kenapa? Ke apa? Tak kena. Kau nampak tadi? Tak kena lagi. Ya Allah. Astaghfirullahalazim. Talang kecil kot. Talang kecil ni.
saya kecil-kecil. Tak makan. Jangan buat hal kamera. Lagi rakam strike satu. Sedap sikit konten aku nak keluar. Ui, padu ni guys. Oh, tu bang, dia fly. Oh, padu guys. Berat ni. Kena badan ke apa ni? Oh lah, jangan lucut. Terasa ada satu mata lucut. Dia kena badan ni. Oh, dah kata dah kena ekor. Patutlah berat semacam. Oh, talang yang kedua guys. Talang talang yang kedua. Dia badan. Lagi tadi ambil tak kena. Okay, dengan jikokang jom kita cari. Ingat nak bawa kamera satu lagi. Kamera satu lagi ada bawa. Tapi tu tak, bateri tak bawa. Apa benda aku bawa kamera, bateri tak ada. Kita try guys. Dia tengah banyak ni. Lagi tadi ambil tak kena tau. Salah kena badan. Kalau dia ganas lagi, aku tukar yang pakai mata 3 tu. Tak kena. Ambil lagi. Tukar yang mata 3 tu guys. Ok, aku nak pakai jig yang ada mata 3, 10 gram juga. Ni hijau. Ni kalau tak kena tak tahu. Jangan sangkut. Sangkut dah. Aduh. Habis ni. Habis. Aduh. Kena lagi. Oh, dia fly. Oh, ada lagi. Oh, yang ni kecil. Yang ni kecil. Okey, yang ni bah kecil sangat. Dan yang ketiga. Talang yang ketiga kena ambil. Inilah talang yang ketiga. Boleh lah, tak adalah kecil sangat. Kecil lah, lepas lah. Talang kita lepas. Banyak ni kat sini. Kita tengah adik. Adik kita layan dia.
Okay, jom guys, balik. Terima kasih yang menonton video aku. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Hasil tadi sebenarnya 3 ekor, tapi sini 2 ekor. Seekor lagi aku lepas sebab kecil sangat. Dia bukan nak bagi orang. Bagi orang je lah. Tak makan. Jom, jangan tolong orang. Kalau dia nak lah, kalau tak nak aku bagi orang depan lagi. Ramai orang mancing ni. Boleh tak nak saya dia buat lauk orang boleh ni. Tahu rezeki dia kan. Pak, makan ikan talang. Makan ikan talang. Ambil lah. Tak makan pun. Tadi yang kecil tadi lepas balik. Seronok. Okey, baik. Ada 2 ekor. Sama. Seronok oi. Okey, terima kasih. Okey, sama.